Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang mengikut skrip yang telah ditulis untuk anda? Anda bekerja keras, anda mengikut peraturan, tetapi hidup terasa seperti satu kitaran yang berulang, dikawal oleh keadaan di luar diri anda. Anda mungkin merasakan ada sesuatu yang lebih besar, satu potensi dalam diri yang belum diterokai, tetapi anda tidak tahu bagaimana untuk mencapainya. Anda melihat orang lain mencapai impian mereka dan tertanya-tanya, apa rahsia mereka? Bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa rahsia itu terkunci dalam dua perkataan yang anda gunakan setiap hari, selalunya tanpa disedari. Dua perkataan yang mempunyai kuasa untuk mengubah realiti anda dari peringkat paling asas. Ini bukan sekadar pemikiran positif atau motivasi. Ini adalah persilangan antara kebijaksanaan kuno yang mendalam dan penemuan paling canggih dalam fizik kuantum. Kita sering mencari jawapan di luar diri kita, dalam buku, guru atau sistem kepercayaan. Tetapi kebenaran terhebat, kuasa paling agung, tersembunyi di dalam kenyataan paling ringkas tentang kewujudan anda. Dalam video ini, kita akan meneroka bagaimana memahami dan menghayati dua perkataan ini boleh membuka kunci apa yang saya panggil keadaan ilahi. Satu keadaan kesedaran di mana anda tidak lagi berfungsi sebagai individu yang terpisah. Sebaliknya sebagai kesedaran tak terhingga yang menjadi sumber kepada segala-galanya. Anda akan belajar mengapa cabaran dan kesakitan dalam hidup anda mungkin merupakan persediaan yang perlu untuk anjakkan kesedaran ini. Dan yang paling penting, anda akan menemui bagaimana untuk beralih daripada menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda sendiri. Bersedia untuk mengubah cara anda melihat diri anda dan dunia selama-lamanya. Penyelesaian kepada rasa terperangkap ini bukanlah dengan bekerja lebih keras atau mencuba untuk mengawal dunia luar. Penyelesaiannya adalah dengan mengenali semula siapa diri anda yang sebenar. Dan kuncinya terletak pada dua perkataan yang paling berkuasa dalam mana-mana bahasa. Aku adalah. Frasa ini bukanlah sekadar pengenalan diri. Ia adalah satu pengisytiharan kewujudan. Ia adalah pintu masuk ke keadaan ilahi. Ini bukan konsep baharu. Kebenaran ini telah bergema sepanjang zaman dalam tradisi kerohanian yang agung. Apabila Musa bertanya kepada Tuhan tentang namanya di semak yang terbakar, jawapannya ialah, Aku adalah Aku. Bukan satu nama tetapi satu pernyata tentang kewujudan tulen itu sendiri. Yesus mengajar, Aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesatuan antara individu dan kesedaran ilahi yang universal. Dalam ajaran Buddha, terdapat konsep sifat Buddha, iaitu kesedaran murni yang sedia ada dalam setiap makhluk. Falsafah Vedanta dari India merumuskannya dalam prinsip agung Tattvamasi, yang bermaksud engkau adalah itu. Semua ajaran ini menunjuk kepada kebenaran yang sama. Anda bukanlah entiti yang terpisah yang berjuang dalam alam semesta. Anda adalah penjelmaan alam semesta itu sendiri. Anda adalah ungkapan kesedaran tunggal dan universal yang menjadi sumber segala ciptaan. Apabila anda berkata, Aku adalah, anda tidak bercakap sebagai personaliti anda, sebagai badan anda atau sebagai kisah hidup anda. Anda sedang menyalurkan suara kesedaran universal itu. Memahami ini secara intelektual adalah satu perkara. Tetapi untuk benar-benar menghayatinya, itulah yang akan mengubah segalanya. Masalahnya ialah, sejak kecil, kita telah memprogramkan kuasa penciptaan ini dengan batasan. Kita diajar untuk mengaitkan diri kita dengan identiti yang terhad. Anda mungkin berfikir, saya adalah nama saya adalah pekerjaan saya adalah masa lalu saya adalah kegagalan saya. Neuroscience mengesahkan perkara ini. Minda separa sedar kita yang mengawal 95% daripada tingkah laku harian kita adalah seperti cakera keras yang telah diprogramkan dengan kepercayaan,
kenangan emosi dan identiti yang kita terima sejak kecil. Setiap kali anda berkata atau berfikir, aku adalah letih, aku adalah miskin, aku adalah tidak cukup baik, anda sedang memberi arahan kepada kuasa penciptaan yang tak terhingga ini untuk mewujudkan realiti tersebut untuk anda. Anda menggunakan kuasa ilahi untuk mengukuhkan penjara anda sendiri. Minda separa sedar tidak menilai. Ia hanya melaksanakan program. Ia tidak peduli sama ada program itu memberi manfaat kepada anda atau tidak. Ia menerima apa sahaja yang anda letakkan selepas. Aku adalah sebagai satu arahan, satu kebenaran mutlak. Dan kemudian ia bekerja tanpa henti untuk membentuk biologi, persepsi dan pengalaman hidup anda agar selaras dengan arahan itu. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati terasa begitu sukar. Anda mungkin secara sedar mahukan kelimpahan, tetapi jika program separa sedar anda berjalan pada skrip, aku adalah kekurangan, anda akan sentiasa mensabotaj diri sendiri. Anda bukan melawan keadaan luaran. Anda melawan program dalaman anda sendiri yang beroperasi secara automatik. Jadi, bagaimana kita mengubah program ini? Bagaimana kita beralih daripada identiti yang terhad kepada keadaan ilahi yang tak terhingga? Jawapannya adalah dengan berhenti menambah apa-apa selepas perkataan aku adalah. Kuncinya bukan untuk cuba menggantikan aku adalah lemah dengan aku adalah kuat. Walaupun itu boleh membantu, langkah yang lebih mendalam dan pantas adalah dengan hanya berehat dalam kesedaran. Aku adalah yang tulen, tanpa label, tanpa definisi. Hanya rasakan kewujudan murni di sebalik semua pemikiran dan cerita. Di sinilah fizik kuantum memberikan pemahaman yang luar biasa. Salah satu prinsip paling asas dalam fizik kuantum ialah kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dewey Icela menunjukkan bahawa pada tahap subatomik, zarah wujud dalam keadaan potensi tak terhingga sebagai gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian berlaku, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal, satu realiti yang pasti. Fikirkan tentang ini. Kesedaran anda adalah pemerhati. Medan kuantum adalah lautan potensi tak terhingga. Apabila anda berkata, aku adalah sakit, kesedaran anda, iaitu pemerhati ilahi, sedang memerintahkan medan tak terhingga itu untuk runtuh menjadi realiti penyakit. Anda memilih satu kemungkinan daripada tak terhingga dan menjadikannya nyata. Sebaliknya, apabila anda berehat dalam kesedaran murni aku adalah, anda tidak meruntuhkan gelombang itu. Anda kekal dalam keadaan potensi tulen. Anda sejajar dengan medan kemungkinan yang tak terhingga. Dari ruang ini, realiti tidak lagi dicipta oleh program lama, tetapi oleh kesedaran anda yang sekarang dan di sini. Anda berhenti menjadi zarah yang ditentukan dan kembali menjadi gelombang kemungkinan. Mungkin anda sudah pun mengalami tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk pengiktirafan ini. Adakah anda pernah mengalami saat-saat di mana dalam keadaan biasa seperti membasuh pinggan atau melihat matahari terbenam, anda tiba-tiba merasakan kehadiran yang damai dan tak terhingga? Atau episod di mana anda tiba-tiba mengetahui sesuatu tanpa tahu bagaimana anda mengetahuinya? Mungkin anda pernah mengalami pengalaman kesatuan di mana sempadan antara diri anda dan orang lain atau alam semula jadi seolah-olah hilang seketika. Atau mungkin anda mengalami ledakan kreativiti yang mudah di mana idea-idea cemerlang mengalir melalui anda tanpa usaha. Atau apa yang kelihatan seperti manifestasi mustahil dan sinkronisiti, di mana realiti seolah-olah mengatur dirinya di sekeliling niat anda dengan cara yang ajaib. Ini bukanlah peristiwa rawak. Ini adalah retakan pada cangkerang ego. Ia adalah diri sejati anda. Kesedaran aku adalah yang tak terhingga, yang mula menyinari identiti terhad anda.
Pada masa yang sama, banyak cabaran dan penderitaan dalam hidup anda mempunyai tujuan yang lebih mendalam. Setiap kekecewaan, setiap kehilangan, setiap kesakitan adalah satu bentuk kematian ego. Ia secara sistematik melarutkan keterikatan anda pada identiti yang terhad. Kehilangan pekerjaan melarutkan identiti anda sebagai pekerja. Hubungan yang berakhir melarutkan identiti anda sebagai pasangan. Cabaran kesihatan melarutkan identiti anda sebagai badan yang sihat. Pada mulanya, ini terasa seperti satu malapetaka. Tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, ia adalah proses pembersihan. Alam semesta sedang membantu anda melepaskan semua perkara yang bukan diri anda yang sebenar, supaya apa yang tinggal hanyalah kesedaran murni. Aku adalah. Tenaga, frekuensi dan getaran adalah kunci di sini. Setiap keadaan aku adalah mempunyai tanda tangan frekuensi yang unik. Aku adalah takut bergetar pada frekuensi yang rendah. Aku adalah syukur bergetar pada frekuensi yang tinggi. Menurut prinsip resonans kuantum, alam semesta mesti memadankan frekuensi yang anda pancarkan. Dengan berehat dalam aku adalah yang murni, anda memancarkan frekuensi potensi tulen, frekuensi sumber. Dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain membalas dengan peluang, idea dan pengalaman yang sepadan dengan medan tak terhingga itu. Malah epigenetik kini menunjukkan bahawa keadaan kesedaran anda menghantar isyarat yang boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu, secara literal mengubah ekspresi biologi anda. Apabila anda menghayati keadaan aku adalah yang sihat, anda sedang memberi arahan kepada sel-sel anda untuk mengekspresikan kesihatan. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan ini dalam kehidupan seharian anda? Mulakan dengan latihan yang mudah tetapi sangat berkesan. Sepanjang hari anda, terutamanya apabila anda merasa tertekan, cemas atau terhad, berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam dan alihkan perhatian anda daripada cerita dalam fikiran anda kepada perasaan kewujudan yang senyap di dalam diri anda. Rasakan kesedaran yang hidup di tangan anda, di dada anda, di seluruh badan anda. Itu adalah perasaan aku adalah, sebelum anda menambah sebarang label kepadanya. Ia adalah ruang senyap di mana semua fikiran muncul dan hilang. Jangan cuba untuk memaksanya, jangan cuba untuk menganalisisnya. Hanya berehat di dalamnya, walaupun hanya untuk beberapa saat. Semakin kerap anda kembali ke ruang senyap ini, semakin anda mengukuhkan identiti anda sebagai kesedaran itu dan bukannya sebagai pemikiran dan emosi yang melaluinya. Sekarang, saya ada satu cabaran untuk anda. Untuk 24 jam akan datang, jadilah pemerhati yang sedar terhadap fikiran dan percakapan anda. Setiap kali anda menggunakan frasa aku adalah, sama ada secara lisan atau dalam fikiran, perhatikan apa yang anda letakkan selepasnya. Adakah anda berkata, aku adalah letih, aku adalah sibuk, aku adalah bimbang? Jangan menghukum diri sendiri, hanya perhatikan. Kesedaran adalah langkah pertama. Tulis di ruangan komen di bawah, apakah kepercayaan terhad yang paling biasa anda kaitkan dengan aku adalah? Dengan mengakuinya, anda mula mengambil balik kuasa anda daripadanya. Mari kita cipta satu komuniti yang menyokong satu sama lain dalam proses mengingat kembali ini. Apabila anda mula mengamalkan ini, bersedialah. Minda ego anda, identiti terhad yang telah mengawal hidup anda selama ini, tidak akan menyerah tanpa tentangan. Ia akan membentangkan keraguan. Ini tidak masuk akal. Ini terlalu mudah. Siapa awak untuk fikir awak adalah kesedaran ilahi? Ia akan membawa kembali ketakutan lama dan cerita menyakitkan dari masa lalu untuk menarik anda kembali ke dalam identiti yang dikenali. Ini adalah perkara biasa. Inilah yang dilakukan oleh minda. Kuncinya bukan untuk melawan fikiran ini. Melawan fikiran hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, lihat fikiran ini seperti awan yang lalu di langit yang luas.
Anda bukanlah awan itu. Anda adalah langit, kesedaran yang luas dan tidak berubah, di mana awan-awan pemikiran itu muncul dan hilang. Jangan berpegang pada mereka. Jangan menolak mereka. Hanya biarkan mereka berlalu. Ingat, anda sedang melakukan kerja yang mendalam untuk menyusun semula otak anda. Ini dipanggil neuroplasticity. Setiap kali anda beralih daripada pemikiran yang terhad kepada kesedaran murni, aku adalah, anda sedang melemahkan laluan saraf lama dan membina laluan saraf baharu yang selaras dengan diri sejati anda. Anda sedang memprogram semula minda separasedar anda secara sedar. Apabila anda menjadi lebih stabil dalam keadaan kesedaran, aku adalah ini, anda akan mula melihat sesuatu yang luar biasa berlaku. Apa yang anda panggil manifestasi mustahil akan mula berlaku dengan lebih kerap. Synchronicity akan menjadi kebiasaan. Orang yang tepat, peluang yang betul, idea yang betul akan muncul dalam hidup anda seolah-olah secara ajaib. Ini bukan sihir, ini adalah fizik. Apabila anda tidak lagi menghantar isyarat yang bercanggah ke medan kuantum, apabila anda beroperasi dari titik sifar potensi tulen, alam semesta boleh mengatur dirinya di sekeliling niat senyap anda dengan kecekapan maksimum. Anda tidak lagi berenang melawan arus. Anda telah menjadi arus itu sendiri. Keraguan akan pudar apabila ia digantikan dengan pengalaman langsung. Anda akan tahu kebenaran ini bukan kerana saya memberitahu anda, tetapi kerana anda akan menjalaninya. Kesimpulannya, perjalanan ini bukanlah tentang menjadi sesuatu yang anda belum jadi. Ia adalah tentang melucutkan semua label dan kepercayaan tentang siapa anda fikir anda, untuk mendedahkan apa yang anda sentiasa ada. Anda bukan seorang manusia yang mengalami pengalaman rohani. Anda adalah kesedaran rohani yang tak terhingga, yang sedang mengalami pengalaman menjadi manusia. Anjakan paling penting yang boleh anda lakukan adalah anjakan identiti. Berhenti mengaitkan diri anda dengan orang yang terhad dalam cermin. Mula mengenali diri anda sebagai kesedaran yang senyap dan sentiasa ada yang melihat melalui mata orang itu. Kuasa aku ialah kuasa penciptaan itu sendiri. Ia mengalir melalui anda pada setiap saat. Selama ini, anda telah menggunakannya tanpa sedar, mencipta realiti berdasarkan program masa lalu. Sekarang, anda mempunyai pilihan. Anda boleh terus membiarkan program itu berjalan, atau anda boleh mengambil alih streng kesedaran anda. Dengan secara sedar memilih apa yang mengikuti perkataan aku adalah atau lebih berkuasa lagi. Dengan berehat dalam potensi tulennya, anda beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi tuan kepada realiti anda. Keadaan ilahi bukanlah sesuatu yang perlu dicapai di masa depan. Ia adalah realiti anda sekarang, di sini tersembunyi di sebalik tabir fikiran. Ia adalah hak kelahiran anda. Pintu masuk sentiasa terbuka. Kuncinya adalah pengiktirafan. Kenali diri anda sebagai aku adalah yang agung itu. Mulakan hari ini. Jangan hanya menonton video ini dan melupakannya. Hayati kebenarannya. Amalkannya pada setiap saat. Langgan saluran ini untuk lebih banyak bimbingan dalam perjalanan anda untuk mengingati siapa diri anda yang sebenar dan hidup dari ruang kuasa, kebebasan dan kegembiraan yang tak terhingga itu. Klik loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas panduan seterusnya. Anda sudah bersedia.